So, video yang korang tengok sekarang ni adalah dari webcam tau, iaitu YOLOCAM S3 daripada YOLOLIV lah. Yang ni di antara webcam yang mempunyai sensor kamera yang besar. Sebab itulah dia clear, sharp, even bokeh dia ni natural tau, bukan dari software atau dari AI. Selain tu kau boleh juga setting manual dekat software dia ni, iaitu YOLOLIV. Kat sini adalah exposure, kau boleh setting white balance dan macam-macam lagi lah. Tapi yang satu interesting yang aku tengok sini, ada juga color grading. Kalau kau minat color grading, yes, kau boleh adjust juga kat sini. Mantap kan? So cara nak connect memang senang. Kau hanya perlukan satu kabel Type-C yang dia dah bagi ni, cocok terus kat belakang webcam ni dan cocok terus kat laptop ataupun PC. Tapi kalau kau tak ada port USB-A, kau boleh pakai adapter yang dia dah siap bagi ni. Senang. Resolution dia support 4K 60fps macam aku tunjuk ni, and autofocus dia pula detail gila, and kau boleh zoom juga sampai 4 kali zoom tanpa pecah tau. Lepas tu untuk korang buat live menjual ataupun streaming berjam-jam, jangan risau, webcam ni memang dibina untuk live lebih dari 12 jam. So isu panas semua tu takkan mengganggu live streaming korang ataupun live menjual korang. Untuk mounting ni kau boleh pakai aksesori yang dibagi ni. Ni mounting jenis magnet lah. Macam aku tunjuk dekat webcam ni pun ada logo magnet yang kau boleh ikut lah, sama ada kau nak live secara horizontal ataupun vertical. Dan kau boleh juga pasang kat tripod tau, sebab mounting magnet dia ni ada track. Boleh lah pasang dekat tripod yang kau suka. Boleh lah letak angle yang baik-baik. And warranty dia dibagi 1 tahun. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye-bye.